Korang minat keyboard Elite Fox kan? Macam Inky 75, tapi yang ni lain sikit. Ini model terbaru dan paling premium daripada Elite Fox, PMO Wave 75. Terbaik dari segi apa? Terbaik dari segi build quality dia. Memang harga dia premium sikit. Korang boleh tengok back dekat bawah. Dan memang ada sebab kenapa harga dia macam ni. Korang tengok ni. Sekejap je aku dah boleh buka keyboard ni. Dia ada quick release system yang senang untuk korang cabut. Maknanya kalau korang yang jenis suka mod keyboard, memang mudah korang nak buka and pasang. Ni locking system dia. Cool kan? Just pastikan magnetic pin to match. Lepas tu tekan je, terus settle. Build dia memang mantap. Full CNC aluminium body. Berat hampir 2kg and rasa solid je bila pegang. Dekat belakang pula ada stainless steel brush PVD counterweight. Dongle pun dia suruh kemas je dekat sini. Infill layer dalam Wave 75 ni pun memang padat. Ada black core FR4, poron, sound cushion, shaft seat cotton dan beberapa layer lagi untuk bagi feel and sound yang lebih solid. Untuk bateri dia bagi 8000 mAh. Memang besar and tahan lama. Ok, sekarang aku nak test sound dia, korang dengar. So, apa pendapat korang? Cuba komen. Dalam kotak pun dia ada bagi lagi extra poron layer untuk korang eksperimen. Contoh ini untuk mode 1. Ini untuk mode 2. Ini untuk mode 3. Memang ada beza bunyi sikit-sikit ikut keselesaan korang. Connection dia tri-mode dan compatible dengan VR. Yang aku punya adalah version Cinnabar Red dengan Snow Science switch. Tapi ada banyak lagi pilihan color dan juga switch. So kalau korang nak link, aku sediakan dekat bawah.